hadis Rasulullah SAW, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Rasul yang sebegitu hebat berdoa kepada Allah, minta supaya jangan Allah Ta'ala serahkan diri dia kepada dia. Nampak? Padahal Nabi Rasul Ulul Azmi Sayyidul Mursalin pun tak mau bawa merasa serahan diri kepada diri, meyakinkan diri kepada diri. Keyakinan diri sendiri itu Rasul tak nak. Rasul nak yakin billah, la bi anfusih, bukan dengan diri dia. Kita pula bawa pengajaran apa dia buat, kita mesti ada keyakinan diri. Kita kena ada yakin dengan diri kita sendiri. Berasa tak tuan-tuan? Perasan tak tu? Babas tu. Al-yakinu billah la bi anfusikum. Yakin tu dengan Tuhan, bukan dengan engkau. Faham ni? Ini kadang-kadang kita tak perasan dia orang cakap sedang mulut dia ikut kejahilan dan kebebalan dia. Dia bebal jahil dengan Tuhan, betul je. Lepas tu nampak diri lah, konon aku hebat. Rosak tuan-tuan ni. Tu.